Tiba-tiba jambatan runtuh, lori kontena nyaris terjatuh. Nama jambatan ini Jambatan Sungai Monyet. Hou Tsehe Te Ta Qiao. Kau jangan tanya aku kenapa sungainya monyet. Yang aku tahu jambatan ini dirasmikan pada tahun 2010. 24 Jun 2025 semalam hari Selasa, kira-kira 7.30 pagi, jambatan Sungai Monyet ni runtuh sebab tanah runtuh. Hujan lebat tak berhenti sampai banjir teruk kawasan ini. Lori tengah jalan tiba-tiba kedebuk, jalan hilang. Tukang rekod ni punyalah cemas tengok keadaan lori tu, tapi driver lori tu relax je. 你命大啊，兄弟啊，这个危险啊，只能要等消防来了。没信号都没信号啊。 Benda boleh relax, buat apa nak panik? Driver ni betul-betul bernasib baik. Walaupun tengah banjir, hanya 10 minit selepas dia tersangkut dekat situ, bomba Cina dah sampai. Kebetulan tengah banjir di tempat tu, bomba semua dah standby. Menteri besar pun turun padang bagi arahan macam tu macam ni. Lepas tu dia jalan. Beberapa jam kemudian, driver dan lori dia berjaya diselamatkan. Walaupun ada kereta dekat bawah jambatan tu, berita Cina cakap kereta tu kosong, tak ada orang dekat dalam.